Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pada semua orang. Hari ni ada story bawa kedai pinggang. Ada tajuk yang kita nak cakap. Sebenarnya saya pernah cakap dah dulu, tapi tengok masih lagi berlaku benda-benda tersebut lah. Khususnya yang nak bercakap ni dah mengenai kepada dituju khas kan kepada perawat-perawat Islam lah, ataupun pada asatizah, ustaz-ustaz ke apa kan, yang ada berubat ru'yah syar'iyah ya, yang menggunakan nama tu baguslah, ru'yah syar'iyah. Saya nak ingatkan diri saya sendiri dan juga pada para perawat lah. Kita faham apa yang saya nak cakap ni bukan semua orang suka khususnya perawat itu akan ada yang setuju dan banyak juga yang tak akan setuju lah. Tapi tak apa, kita tak akan dapat untuk nak buat bagi semua orang setuju dengan kita ya. Sampai bila pun kita takkan jumpalah situasi bahawa semua orang setuju dengan kita. Apa yang saya nak cakap di sini petang ni kepada perawat-perawat, apabila melakukan perawatan, khususnya perawatan yang jenis yang so-called gangguan tu, boleh tak kalau merawat tak tanya ataupun tak bagi bola tanggung kepada iblis ataupun soalan cepu mas kepada syaitan, yang duk tanya siapa hantar ni, siapa buat ni, tuan hang siapa, rumah hang tak mana. Petang ni saya tengok ada satu orang tua pakcik tu lah, janggut-janggut tu, putih-putih tu, dia siap kata pula dengan tepat. Betul tak ni mak tiri hang? Betul tak mak tiri hang yang buat hang? Ya Allahu Akbar. Kenapa pakcik memudahkan kerja setan untuk nak bagi orang bergaduh adik-adik? Saya nak tanya, kalau pun betul benda tu orang buat, pasal apa Allah izin bagi kena? Pasal apa Allah izin bagi kena? Maknanya kita ni tuan-tuan dan puan-puan, semua orang ada dosa. Jadi tanda Allah sayang kat kita, Allah izinkan perbuatan yang orang pergi buat tu kena kat kita kerana kita semua ni ada dosa. Kena tu benda sihir yang Allah izin kena kat kita sebagai kifarah atas dosa-dosa kita yang lepas. Ubat je lah, bagi betul, suruh main sunat taubat, suruh istighfar, banyakkan sedekah, baca Quran, buat ayat doa kat dia, cukup lah. Pasal pun nak kena tanya tuan hang siapa, rumah tak mana, betul tak yang hantar hang ni nama-nama sekian. Ya Allahu Akbar. Dan bila kita kata lagu ni, orang akan tengok kita, orang tengok dia bonu ustaz-ustaz, kan. Tapi kami sebagai orang kampung, khususnya saya lah sebagai orang kampung, saya ni hanya tukang je batu cincin dengan akak kayu. Jadi nak cakap bab ni bukannya mesti tunggu dikena kita ni orang ustaz ke apa kan. Bab hal urusan agama ni bukan hak eksklusif pada agamawan sahaja. Itulah yang saya nak abang kat perawat-perawat. Tak bolehkah kalau merawat orang tak tanya tuan hang siapa, nama apa? Maknanya teruk lagi, ada yang kata betul tak hang nama-nama sekian yang hantar buat kat budak ni. Macam petang tadi saya orang tua kata betul tak mak tiri hang yang buat. Ya Allah pakcik, awak buat begitu kan. Sudahlah kan. Itu yang iblis mau, dia nak bagi kita pecah belah, kita bergaduh satu kampung ya. Jadi tolonglah perawat, jangan duk bagi bola tanggung dekat setan. Lagi orang yang sakit tu pun betul bukan orang lain, mak tiri aku buat, rumah aku belah matahari jatuh, belah simpang 3 belah kiri, macam-macam. Iblis tepuk tangan tuan-tuan. Nak rawat kalau betul lah orang buat, niaga sikit tak laku, khususnya orang Melayu kita, niaga sikit tak laku orang buat, niaga sikit tak laku orang buat. Tu kedai-kedai mamak tu tiba tengok ada nak kena sihir, awak tak kena tuan.
Berhentilah orang buat. Awak terang mana sangat kita ni, kaya terang mana sangat kita ni, sampai semua orang nak jemburu sakit hati kat kita. Awak kita punya jualan sehari 3-4 bilion ke? Okey lah, katakanlah betul lah orang buat, Allah izin kena, mana kita ada dosa. Jadi jangan bila saya kata macam ni, tuan-tuan kata, oh kalau betul kami salah, dia apa betul orang yang buat tu. Bukan. Matematik ketuhanan bukannya siapa kaya Allah suka, siapa miskin Allah benci, siapa sihat Allah sayang, siapa sakit Allah marah. Bukan. Matematik ketuhanan bukan 1 + 1 itu 2. Kena tu tanda Allah sayang. Tuan-tuan nak bagi pelaris, bagi laku berniaga macam kerja-kerja mamak tu, buat ke mana? Tuan-tuan kena rajin bersedekah, kena rajin buat kenduri bagi orang makan. Nak ikhtiar macam doa tu pulang boleh, tak ada masalah. Boleh kan, ikhtiar. Tapi bukan ikhtiar menggunakan tangkai-tangkai. Bukan. Batas mayang 40 hari, tak boleh. Menengok tu kahid nujung tu 40 hari batal solat. Kemudian nak bagi penyakit cepat terangkat, juga sedekah. Nak bagi orang buat Allah hijab tak kena, juga pagarkan, pagar rumah kita dengan perniagaan kita, kedai kita, pagarkan dengan sedekah. Ada nak doa-doa berlindung macam 40 dekat apa semua tu, baca surah Al-Baqarah ke, boleh teruskan. Tapi jangan duk pegang terus. Orang tu buat, kedai sebelah buat. Kalau betul pun kedai sebelah buat, kalau Allah tak izin pasti buat kena. Kalau kena tu mana Allah izin lah, biiznillah. Tapi kata tidak bergerak sebesar zarah ke kalau bukan izin Tuhan. Baik dan buruk tu daripada Allah. Kalau betul orang buat kedai kita, pasal apa yang Allah izin bagi kena? Dia kena fikir di situ. Jadi jangan pula bila saya kata macam ni, tuan-tuan kata oh kalau betul, depa tu betul orang yang buat tu betul kat kami salah. Bukan, depa tu yang buat tu, yang kita kata buat tu lah, Allah izin kena, itu ni depa berdosa, Allah akan balas. Tapi bukan cara bagi perjalanan kesufian. Bila orang buat kita, bukan kita pergi tengok bomo. Allah izin kena kita ada dosa. Semua orang ada dosa. Yang tak ada dosanya Rasulullah yang. Saya ni tuan-tuan, ni saya yang cakap ni, Hisham bin Hashim, lagi banyak dosa. Tuan-tuan kita ni jangan letak diri kita di zon selesa lah. Saya bukan kata perawat di dosa, orang yang sakit di dosa ni. Saya nak cakap saya sendiri pun banyak dosa. Lagu tu mungkin lebih banyak dosa pada tuan-tuan semua. Aib kita ni Allah tak buka. Aib kita Allah tak buka. Kalau Allah buka, malu kita. Jadi tuju kepada perawat, janganlah duk ubat, duk tanya siapa hantar tuan hang siapa. Hentikanlah. Sekian lah. Assalamualaikum.